Bismillahirrahmanirrahim. Okay guys, Assalamualaikum dan selamat pagi. Pagi ke? Dulu masa tu. Guys, aku buat video hasil delay. So hari ni apa balik lah buat video sebab yang lepas aku review Insta Ace ni. Tapi betul lah dalam Islam kata jangan tu nanti ada penyakit ain kan yang menunjuk. So saya nak review, nak bagi kualiti Insta mana best tak best. Tapi itulah, bila aku buat video, aku buat review, jadilah satu-satu masalah. Tapi tak apalah juga kan, ada orang nak bagi rezeki lain. Ada rezeki Allah nak bagi, insyaAllah. So Insta aku bawa, lepas tu jatuh. Dia punya lens tu pecah, letak 1000. So kena cari lens baru lah. Nasib baik dia punya lens lah, bukan touchscreen. So dia punya order Insta Ace 2 dengan yang Pro 1 tak sama. So aku order yang Pro 2. Bila aku order yang Pro 2, dia punya boleh masuk tapi tak boleh lock lah. Sebab dia tapak dia dalamnya berbeza. Dia punya lubang sama tapi nak lock tu tak boleh. So aku kena cari lagi. Aku cari. Aku tengok ada keluar ND filter Insta Ace Pro 1. Insta Ace dengan Insta Ace Pro. So aku cari lah Insta Ace Pro, Insta Ace. So belilah kat situ. Itu lagi murah lah daripada aku beli Insta Ace yang lens Pro 2 tu 80 lebih. Ini tak sampai 80 lebih. Dia pun 70 lebih sampai. So dah membazir tu. Jadi hari ni aku nak pergi post barang dekat KNT. Aku nak post apa, kita tengok lah. Dan satu hari ni aku nak review suspension aku pakai tu S-Max ni. Jadi kalau korang yang pakai motor S-Max ataupun motor-motor seangkatannya ni ada rumput so nak cari Izobu yang boleh masuk kan. Saya sama boleh masuk, boleh je saya. So inilah aku suggest kan kita pergi. Okay, kita sama juga. So dah settle urusan online. Kalau kau nampak tadi ada kotak dia kan. Itu original punya sapu nak review ni yang aku pakai ni, Capitec. Sekejap lagi kita tengok tempat mana sesuai untuk kita review. Yalah. Aku harap Insta ni dengar lah suara aku sebab aku dah baca-baca pakai. Aku pakai mic adapter. Tak kena sebab helmet yang aku pakai ni helmet bukan full face kan, helmet paruh. Bukan setengah yang half face. Yang ni aku pakai earphone. Earphone di mana dia Insta ni boleh Bluetooth. So aku try lah sambung kat earphone aku. Kita tengok lah suara clear ke tak clear kan. Suara clear lah. Okay. Lagi satu dah settle. So kita pergi buat apa sekarang? 10.17. Tak tahu ada sarapan lagi ke tak. Tengok kanan sikit. Lepas tu kita review lah. Tunggu dulu ni Okay. Di muka, lampu kota menari di mata, gasku tekan dunia berputar. Hidup ini tak pernah menunggu kita, asap dan lampu jadi emas. Setiap tikungan ada cerita. Biar malam menelan waktu, biar jalan panjang aku tempuhi, biar kaki lelah tapi jiwa teman setia. Oh
Okay guys, so aku sampai kat taman ni. Kita review sekejap lah sikit. Apa tu? Exober Hypertech ni. So korang dengar lah. Okay, Hypertech. So ni Exober yang aku beli lah. That's aku beli dalam bulan 11 saya tu. Bulan 11. Bulan 11 dah sebulan bayar. Sebulan 11 aku bayar, beli. So, apa aku boleh kata untuk Exober Hypertech ni? Okay. Satu, nak cakap dia punya kualiti, aku rasa okay. Not bad. Okay lah, good lah. Bagus lah dengan harga dia berpatutan. Lagi satu, untuk setting ni kan, kalau korang yang baru beli Exober yang jenis macam ni dua tong tu. So kau kena setting sendiri lah sebenarnya. Sebab benda ni tak ada istilah. Bang, berapa setting yang sesuai untuk motor saya bang? Bang, saya tak. Tak ada yang sesuai sebenarnya. Sebenarnya kau kena try and error. Sebab aku pernah ikut dekat apa tu? Dekat TV kan. Dia macam mana cara pasangnya. Okay, dia orang kata pulas ni sampai habis. Kira daripada lock ni sampai habis. Lepas tu, contohlah ke kanan sampai habis. Lepas tu pulas sampai habis ke kiri. Berapa pin? Berapa lock? 1, 2, 3 step kan. Sama macam ni. So, dah dapat berapa? Contohlah 24. 24 bahagi 2. Jadi 12. So, benda yang pertama letak dekat 12. 12, lepas tu korang try bawa ride. Ride bawa, dah tak okey. Kau nak naikkan ke nak kurangkan ke kat situ lah. Tapi sebenarnya, benda tu point and call je. Cuma kalau kau nak setting, nasihat aku, kalau setting biar balance sebelah-sebelah. Kalau tak, nanti kau punya Exober tu leaking. Kalau tak Exober kau leaking. Betul, tak Exober kau leaking. So ini lah, dia punya getah rebound ni. Nampak? Okay. Berapa harga yang aku beli untuk Exober ni kan? So Exober ni, kalau korang nak beli, aku letak link kat bawah description ataupun korang pergilah cari sendiri. Harga dia bawah 500. Aku letak bawah 500 lah. Sebab aku dapat pun bawah 400. Dan sekarang kalau ada offer dekat TT pun 300 lebih tak silap aku. 300 lebih. So yang jenis yang nak tukar Exober, tak ada bajet, atau nak beli bajet tapi takut, so kau boleh try jenama ni, Hypertech. Daripada kau beli jenama All-in yang kopi ori yang harga 300 lebih, cak ayam tu, baik kau beli jenama ni, Hypertech. So ada jenama. Lagi better daripada kau beli benda yang jenama kau bukan lah. So ini nasihat aku lah. So ini harga tak mahal Ini harga dalam 400 tak, 400 lebih. Tak sampai ada offer 300 lebih dia dapat. Ni aku dapat 300 lebih. Ini aku dapat 300 lebih. Korang akan dapat 2 spring. Ni, satu lagi spring. Dia akan dapat 2 spring lah. So kat sini. Dia nampak dah karat dah. Tak basuh motor aku. Lepas tu buat kerja. Habuk. So ni tank. Exober ada rebound dengan soft hard. Soft hard, rebound. Soft hard, rebound. Okay. So yang berminat, dekat link bawah. Atau aku terangkanlah sikit. Bagus ke tak bagus Hypertech ni. So far aku pakai dalam sebulan lebih, dekat 2 bulan aku pakai, okey lah, Alhamdulillah. Dia punya, nak cakap sedap, taklah sedap. Sebab aku tak jumpa setting yang sesuai untuk motor aku. Sebab kadang aku bawa seorang, kadang aku bawa double. Bawa double kadang sedap. Nanti bila aku bawa seorang, aku kena gas balik. So, tak dapat yang setting yang sesuai lah. Kalau pakai monoshock, Y tu nanti senang dapat. Kalau yang macam ni susah sikit sebab melantun-lantun. Kalau jalan pumping, dia memang melantun. So, kadang kau lembutkan, takut nanti double ride, nanti dia tak sedap dah. So kat sini lah. Dia tak ada istilah kau tolong setting kan, tak ada. Kau kena cari sendiri macam mana nak setting. So ni lah.